Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi dan selamat datang ke program perasmian Mentor Menti dan Pohon Rahsia yang dijalankan secara hybrid. Program ini melibatkan murid yang berada di Dewan Harmoni serta murid yang mengikuti siaran secara langsung dari dalam kelas masing-masing. Terima kasih diucapkan kepada semua guru dan murid yang turut serta menjayakan program ini. Program Mentor Menti merupakan satu usaha sekolah untuk membina hubungan yang lebih rapat antara guru dan murid. Melalui program ini, murid akan mendapat bimbingan, sokongan emosi dan motivasi secara berterusan daripada mentor masing-masing. Manakala program Pohon Rahsia pula bertujuan memberi ruang kepada murid untuk meluahkan perasaan, masalah atau harapan secara selamat dan beretika. Segala perkongsian murid akan dibantu oleh guru bagi memastikan kebajikan dan kesejahteraan murid sentiasa terpelihara. Majlis diteruskan dengan perasmian program Mentor Menti dan Pohon Rahsia. Jom kita saksikan. Jom! Bagi mendapatkan penjelasan dan pandangan yang lebih jelas berkaitan pelaksanaan program Mentor Menti dan Pohon Rahsia, kita akan meneruskan majlis dengan sesi temu bual khas. Sesi ini akan menampilkan dua individu yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan dan hala tuju program ini di SKPNG. Marilah kita dengarkan pandangan dari PKM SKPNG dan seterusnya Guru Besar SKPNG berkaitan kepentingan program ini kepada murid. Sekarang bersama saya Encik Abdul dan Ibn PE, penolong kanan hal ehwal murid SKPNG. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apakah tujuan utama pelaksanaan program Mentor Menti dan Pohon Rahsia di SKPNG? Okey, terima kasih pada adik cilik Naura. Assalamualaikum. Tujuan utama Pohon Rahsia dan Mentor Menti ini dilaksanakan adalah tujuan untuk memberi ruang dan peluang kepada murid SKPNG meluahkan perasaan, menceritakan apa yang boleh dibantu oleh pihak sekolah untuk merealisasikan supaya murid-murid di SKPNG ini masalah disiplin diselesaikan dan dapat dibantu dengan lebih berkesan. Oh, bagaimanakah program ini menyokong usaha sekolah dan melahirkan murid yang seimbang dari segi akademik dan sosial? Okey, program ini juga dapat membantu murid-murid
mengatasi masalah. Jika ada masalah dari segi disiplin, masalah pelajaran, boleh luahkan dalam pohon rahsia ni supaya pihak sekolah, warga sekolah SKP ni dapat, terutamanya daripada pihak kaunseling, guru-guru, pihak pentadbir untuk membantu supaya masalah pengajaran tu dapat dibantu di SKPG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama guru besar kita, Puan Nufarahia binti Abdul Hamid. Apakah kepentingan pelaksanaan program mentor menti dan pohon rahsia kepada murid SKPG? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih pengacara cilik TV PSS kita. Apakah kepentingan awak tanya? Pohon rahsia ni adalah sangat penting untuk pihak sekolah ataupun pentadbir ataupun guru kaunseling memahami ataupun mengetahui atau dapat membantu murid-murid SKPG yang ada mempunyai masalah, yang di mana kita dapat tahu zaman sekarang ramai anak-anak ataupun murid yang memendam rasa. Dia ada masalah kat rumah, dia ada masalah dengan kawan-kawan, dia ada masalah dengan keluarga dia ataupun persekitaran dia. Jadi kadang-kadang murid ni dia tak berani nak bersuara depan orang. Contoh kalau cikgu tanya, nama awak siapa? Saya Haya. Haya ada masalah tak? Mesti Haya tak nak cerita, betul? Haya mesti segan nak cerita dengan cikgu, betul? Jadi kepentingan mentor menti untuk pohon rahsia ni, itulah dianya. Cikgu nak kamu bersuara. Cikgu nak kamu keluarkan apa yang terpendam di dalam hati kamu, di fikiran kamu yang terbuku selama ni dan dimasukkan dalam pohon rahsia supaya pihak sekolah dapat membantu murid-murid kita keluar daripada masalah yang sedia ada. Itu adalah satu perkara yang penting untuk sekolah dapat membantu murid-murid yang bermasalah. Terima kasih guru besar. Bagaimana program ini menyokong usaha sekolah dalam melahirkan murid yang seimbang dari segi akademik dan sosial? Baik, bila kata seimbang daripada segi sosial dan akademik, yang mana cikgu nak program ni, bila kita dapat jayakan, kita dapat tahu masalah murid-murid, secara tak langsung kita dapat membantu murid-murid untuk ke arah yang lebih baik. Contoh, kenapa dia terasa dia selalu marah-marah kawan? Sebab dia tak boleh nak meluahkan. Bila dia nak meluahkan di rumah, mungkin mak ayah dia tak nak dengar, adik-beradik tak nak dengar. Jadi kat sekolah dia jadi tantrum, dia jadi marah dan dia rasa dia seorang yang agresif sebab dia tak ada sesiapa yang boleh mendengar isi hati dia. Tapi bila dengan pohon rahsia ni, kita dapat tahu dan kita dapat bantu dia. Bila kita dapat bantu dia, secara tak langsung dia punya sasiah akan jadi lebih baik dan akademik dia pun akan jadi lebih cemerlang. Diharapkan program ini dapat memberi manfaat kepada semua murid dari segi sosial, emosi dan pembelajaran. Semoga hubungan antara guru dan murid dapat diperkukuh melalui program ini. Jumpa lagi. Bye.